Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Tahun lalu, STR, SARA ini diambil atau digunakan oleh 96% rakyat yang mencecah hampir RM2.1 bilion. Jadi yang ada orang kata yang kaya pun ambil, tapi yang kaya ambil ada skim dia beri kepada jiran-jiran yang miskin. Saya tak fikirlah menteri ambil kemudian guna untuk rumah dia, tidak. Tetapi 96 dan kita jimatkan, bukan jimat maknanya yang tidak berbelanja ada RM150 juta. Dan seperti saya janjikan, RM150 juta tidak diambil oleh kerajaan. Kita akan serahkan, agihkan kepada penghuni pusat perlindungan seperti mangsa keganasan rumah tangga di bawah Nancy, pelajar OKU dan keperluan khas bawah Fadlina, pembelian peranti perubatan untuk pesakit miskin itu Zul, dan atas rayuan pagi tadi oleh Saudara Zamri, Menteri KPT, dia minta bagi kepada bank makanan dapur siswa sebanyak RM15 juta. Baik, SARA tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ini, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026. Ini dengan maksud persiapan Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair, dan juga untuk sambutan tahun baru Cina.